Okay guys, ni ada satu lagi isu untuk Mini Cooper ni. Dia punya button ni sebenarnya ada getah depan ni, tapi dah rosak dah lama je. Dan button dia ni pun dah tak boleh pakai. Bila saya check balik, rupanya wire dia satu dah putus. Jadi saya cuba juga dapatkan barang ni dekat Halfcut, kata tak ada stok barang ni. Jadi tak nak saya kena repair dulu lah untuk sementara waktu. Kita solderkan balik. Saya dah cuba solderkan dia, cuma masalah dia, saya rasa dia punya button ni dah masalah, dah tak boleh guna dah. Even wire tu dah connected, tapi still tak berfungsi. Jadi saya bilik-bilik dekat rumah saya ada satu lampu ni. Lampu ni dah rosak lama dah, tapi masih lagi saya gantung kat situ. Dan saya nampak benda ni boleh gantikan button ni, sebab dalam circuit dia, yang ni dia punya battery management system dan juga charging board dia lah untuk mini LED ni. Dan saya nampak button ni boleh digunakan. Kita tekan, so maksudnya button ni berfungsi. So button yang tadi saya dah try, dia tak berfungsi. So saya tengah plan untuk gunakan button ni, dan mungkin part of bahagian ni saya boleh gantikan kat sini guys. Bukan saya tak nak beli yang baru, tapi saya dah cari memang tak ada stok. Jadi saya pun nak guna cepat, tak nak dia melopong kat belakang tu kereta ni. Jadi saya tak ada jalan yang lain, kita kena cari jalan terpantas untuk selesaikan masalah ni guys. Sekarang sebab saya nak gunakan switch saja, jadi untuk mengelakkan fungsi-fungsi yang tidak digendaki, saya buang semua IC-IC dia guys. Sini. Okay. Wire kita tepi guys. Wire kita dah cabut. Okay. Kalau chip-chip dia, IC dia kita buang guys. Panaskan pakai solder ni. Masuklah dengan si USB port ni. USB port ni macam mana nak cabut ni? Yang besar tu. Okay. Dah. Okay, baik. Terbakar apa? Lagi kecil-kecil ni. Banyak ni. Kecil-kecil je. Lepas selesai kita keluarkan dia punya microchip yang lain tu. Sekarang ni saya tengah tambahkan timah dekat wire ni, dan saya sambungkan dekat terminal switch tu. Satu dia punya in, satu lagi dia punya keluar. Yang plastik ni saya potong separuh, saya perlukan untuk hold button tu dekat dalam. Dan saya bypass switch yang sedia ada yang dah rosak tu guys. Kita cuba dulu apakah hasilnya tuan-tuan perempuan. Okay, sekarang ni kita tekan kat button ni ya. Terbuka. Sekali lagi kita cuba dulu. Nak cuba. Sekali lagi. Okay. Dia boleh tu kan? Segi. Tekan je button tu. Button hit make. Tengok ni. Pas. Ni. Apa tu? Tengok. Okay, kita tutup dulu. Okay. Nak cuba? Tekan. Lepas. Kau boleh buka sini? Tak. Ha? Dia mana boleh buka sini? Kita dah selesai. Sekarang ni saya tambahkan sebiji skru kat sini untuk dia pegang switch ni guys. Walaupun nampak taklah cantik mana, tapi dia berfungsi dengan baik. Dan dia bila dah pasang nanti, dia akan tak nampak pun fungsi kat button ni. Dia kata sorok sebelah bawah ni guys. So ni hasil dia guys. Daripada luar tak nampak apa pun, sebab button yang saya gantikan tu sebelah dalam. Tu dia. Jadi kalau nak guna dia punya button ni, just press je. So press je. Dia kena unlock dulu. Kalau lock tak boleh tekan, nanti orang boleh ambil barang kita. So kena unlock dulu, baru boleh guna pak. Ni solution yang berjaya, eksperimen ni. So benda ni semua kalau nak tukar dia kena cari one set. Tapi yang itu saya cari kat Halfcut pun tak ada stok. Saya cari kat spare part pun tak ada stok. Itu yang dapat idea untuk modify dia. Tapi okey lah, dah dekat seminggu saya pakai. Okey, cosmetically dia mungkin kalau jenguk tak nampak lawa lah. Function dia berfungsi dengan baik lah. Okey, itu saja guys untuk update hari ni.